Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syuhana binti Muhammad Rozin. Saya pelajar Bachelor of Teaching Primary Education with Honour. Hari ini saya akan membentangkan subjek kemahiran belajar untuk abad ke-21. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pendidikan digital. Apa itu pendidikan digital? Pendidikan digital ialah pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dengan teknologi digital. Menurut Angela Myers 2011, ia memberi penekanan kepada penggunaan teknologi untuk memberi suara kepada pelajar dan meningkatkan pembelajaran mereka. Beliau mempopularkan konsep U-Meter yang memberikan penekanan kepada kepentingan pelajar merasa dihargai dalam dunia digital. Pendidikan digital dapat mengakses maklumat dengan mendalam dan lebih cepat. Ia digunakan oleh semua peringkat umur, semua yang berkerjaya atau masih belajar boleh gunakan pendidikan digital ini. Seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, kerajaan telah melancarkan dasar pendidikan digital bertujuan untuk memastikan setiap murid fasih menggunakan teknologi digital. Kementerian Pendidikan Malaysia telah berhasrat untuk melakukan perubahan landscape pembelajaran tradisional kepada pendidikan digital untuk melahirkan generasi fasih digital yang sentiasa berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni murid dan pendidik. Penyertaan ini adalah menyeluruh dari peringkat umur daripada prasekolah hingga ke universiti. Antara peranan dan tanggungjawab yang perlu dipraktiskan oleh pelajar dalam konteks pendidikan digital ialah dengan cara memanfaatkan teknologi yang diberikan dengan betul. Dengan cara ini, pelajar dapat meningkatkan produktiviti, keberkesanan dan kualiti dalam pelbagai aspek. Teknologi membolehkan pembelajaran dilakukan di luar kelas. Platform pembelajaran seperti Google Classroom, Skype, dapat memberikan pelajar akses kepada kursus, bahan pembelajaran dan sumber yang diperlukan untuk belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Pelajar juga dapat memanfaatkan teknologi dengan menghadiri kursus percuma dan terbuka untuk semua pelajar. Program kursus ini membolehkan pelajar mempelajari pelbagai subjek luar dari silibus sekolah mereka. Ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan minat mereka dalam sesuatu bidang tertentu. Seterusnya, pelajar juga dapat memanfaatkan teknologi dengan cara mengakses sumber pembelajaran digital. Zaman kini telah berubah. Kini buku juga ada di dalam internet seperti perpustakaan yang diberi nama e-book. Ia digelar sebagai perpustakaan digital lah pada zaman kini. Pelajar boleh memanfaatkan aplikasi seperti Google Books untuk membaca buku dan mencari bahan pembelajaran yang lain dengan mudah tanpa perlu membeli dan pergi ke perpustakaan yang sedia ada. Sesungguhnya, teknologi menyediakan pelbagai alat dan manfaat kepada pelajar untuk meningkatkan pembelajaran, bukan sahaja dapat meningkatkan pencapaian akademik, malahan dapat menyiapkan mental mereka untuk berjaya satu hari nanti. Peranan dan tanggungjawab seterusnya dalam pendidikan digital ialah pelajar perlu berkomunikasi secara berkesan dalam persekitaran digital. Peranan ini adalah kemahiran yang sangat penting dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi. Komunikasi dalam talian memerlukan pendekatan berbeza daripada komunikasi seperti bersemuka. Kerana ini melibatkan penggunaan alat digital seperti email, aplikasi pesanan dan mesyuarat maya. Pelajar bertanggungjawab menulis pesanan dengan ringkas dan tepat supaya penerima tidak keliru dengan apa yang perlu disampaikan. Pelajar digalakkan untuk mengelak menggunakan bahasa yang terlalu rumit yang akan mengelirukan pembaca. Selain itu, pelajar mestilah menggunakan alat perantaraan yang sesuai untuk tujuan perbincangan dalam pendidikan digital, contohnya Google Meet. Untuk aplikasi yang lebih ringkas, pelajar boleh menggunakan WhatsApp atau Telegram. Zaman kini, saya rasa ramai pelajar menggunakan Telegram untuk berhubung dengan guru-guru tentang info-info pelajaran mereka.
Pelajar zaman kini yang terjebak dengan pendidikan digital perlulah memberi respon yang cepat kerana akses terlalu mudah dan dia digalakkan beri respon yang cepatlah jika berlaku apa-apa persoalan yang perlukan jawapan. Kesimpulannya, pelajar memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab yang sangat penting dalam pendidikan digital. Mereka perlu menjadi pengguna digital, teknologi yang bijak dan berkesan supaya dapat menguruskan masa, berdikari mencari maklumat dan sentiasa menghormati hak asasi manusia lain dan hak milik pencipta asal supaya dapat berkomunikasi dengan berkesan serta dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan ialah kemudahan akses dan keterhubungan. Akses mudah adalah kunci dalam pembelajaran digital yang berkesan. Platform pembelajaran harus dapat diakses sepanjang masa di pelbagai peranti seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Ini membolehkan pelajar belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Menurut George Siemens 2004 yang mencipta teori pembelajaran telah menekankan keterhubungan juga membolehkan pelajar memilih kadar pembelajaran yang sesuai dan dengan keupayaan dan keperluan mereka tanpa kekangan waktu. Selain itu, kemudahan ini juga menyediakan kandungan mesra pengguna yang membolehkan pelajar mencari bahan pelajaran dengan mudah. Contohnya navigasi yang jelas, susun atur bahan yang teratur dan pencarian mudah. Sekiranya pelajar mempunyai latar belakang yang berbeza, kandungan yang pelbagai bahasa dapat membantu mereka bukan sahaja berbahasa utama. Keterhubungan merujuk kepada keupayaan untuk berhubung dengan pelbagai pihak dan persekitaran pembelajaran digital. Ini merangkumi hubungan dengan guru, rakan sekelas dan sumber pembelajaran yang ada. Keterhubungan dalam talian memastikan pelajar untuk mempunyai akses kepada platform pembelajaran dan dapat berhubung dengan guru dan rakan sekelas melalui perbincangan dalam talian, video conference atau forum perbincangan. Ini dapat membantu memperkukuhkan kerjasama dan komunikasi dalam proses pembelajaran mereka. Seterusnya ialah keselamatan dan privasi. Keselamatan dan privasi adalah sangat penting untuk pembelajaran yang berkesan, selamat, terjamin dan bebas daripada sebarang ancaman atau penyalahgunaan. Ini kerana setiap platform yang perlu digunakan untuk mengakses pembelajaran perlu meletakkan butiran peribadi barulah boleh akses pembelajaran yang mereka nak cari. Oleh itu, pendidikan digital menyediakan keselamatan dan privasi supaya dapat menjamin dan melindungi privasi mereka yang mengakses. Sekiranya keselamatan dan privasi ini diletakkan di dalam setiap apps, setiap orang yang menggunakannya dilindungi daripada ancaman cyber dan penipuan. Sistem pengesahan yang kuat diperlukan untuk memastikan hanya pengguna yang dibenarkan mengakses sistem pembelajaran digital sahaja. Sebagai langkah tambahan, pengesahan dua faktor di mana pengguna perlu mengesahkan identiti mereka melalui dua kaedah. Contohnya melalui kata laluan dan kod yang diberikan di email atau telefon mereka sendiri. Selain itu, boleh menggunakan pengesahan biometrik. Pengesahan biometrik ini menggunakan ciri-ciri fisiologi atau tingkah laku individu yang mengenal pasti untuk pengesahan mereka. Selain itu, termasuk juga cap jari, pengesanan wajah dan impasan retina untuk peranti mudah alih zaman kini. Kini pengesahan yang kuat adalah penting dan dalam memastikan keselamatan dan peribadi dan akademik pelajar dalam persekitaran pembelajaran digital. Dengan menerapkan pelbagai teknik pengesahan, institusi pendidikan dapat menyediakan persekitaran yang lebih selamat dan dilindungi maklumat sensitif daripada ancaman cyber. Seterusnya ialah bagaimana teknik pembelajaran berasaskan teknologi memberikan pelajar peluang untuk menyelesaikan pengalaman pembelajaran mereka mengikut keperluan dan minat masing-masing. Dengan memanfaatkan pelbagai teknologi yang ada seperti video, permainan, aplikasi dan simulasi, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan seronok
serta menarik, fokus pelajar akan meningkat. Pelajar dapat memupuk perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi serta belajar secara berkesan dengan cara menggunakan teknik pembelajaran berasaskan teknologi. Contohnya, pembelajaran berasaskan permainan atau lebih dikenal sebagai game-based learning. Pembelajaran ini menggunakan permainan untuk membantu pelajar mempelajari dan mengingat maklumat dengan lebih menyeronokkan. Contoh permainan komputer dan peranti mudah alih. Permainan pendidikan direka khas untuk mengajar konsep dan kemahiran tertentu seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan sejarah. Contoh untuk permainan pendidikan ialah Minecraft Education Edition. Aplikasi ini direka khas untuk pelajar belajar subjek sains, teknologi dan matematik. Kemahiran emosi dan keberkesanan interaksi sosial adalah dua aspek penting dalam pendidikan yang tidak hanya mempengaruhi prestasi pelajar tetapi juga perkembangan peribadi mereka. Dalam konteks pendidikan, kedua-duanya membantu pelajar untuk mengatasi cabaran akademik dan mengembangkan kemahiran sosial yang positif. Kepentingan kemahiran pengurusan emosi ialah dapat mengatasi perasaan kesepian atau tekanan. Bagi pelajar yang terlibat dalam pembelajaran dalam talian, perlu menguruskan emosi mereka terhadap cabaran teknologi. Kesulitan dalam menggunakan alat pembelajaran digital atau sering rasa terasing daripada rakan sekelas. Oleh itu, pelajar perlu menguasai kemahiran ini supaya mereka akan lebih berjaya dalam pembelajaran dan mampu menyelesaikan kerja dalam pasukan lebih baik dan berupaya menangani tekanan dengan cara konstruktif. Seiring dengan perkembangan pendidikan digital, kedua-dua kemahiran ini juga penting untuk menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran lebih efektif. Secara kesimpulannya, perubahan dunia pendidikan digital dan global telah membawa kepada transformasi besar dalam cara pembelajaran dijalankan. Sebagai pelajar dan pengguna kemudahan digital ini, sangatlah perlu untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan perubahan ini. Ini dapat membantu untuk memilih sumber pembelajaran yang sesuai sekaligus dapat meningkatkan kecerdasan diri mereka sendiri termasuklah diri saya. Sekian, terima kasih.